Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dan isteri mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri. Kepada mereka yang akan pulang berhari raya ke kampung halaman masing-masing, saya mendoakan tuan-tuan dan puan-puan agar dapat sampai ke destinasi masing-masing untuk mereka semua menyambut Hari Raya Aidilfitri di samping keluarga yang tercinta. Selain daripada itu, saya juga mendoakan tuan-tuan dan puan-puan untuk dapat kembali semula ke pejabat dalam keadaan yang selamat untuk kita sebagai satu keluarga besar bahagian pengurusan hartanah bagi menyambut perayaan Aidilfitri apabila pulang ke pejabat kelak. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.